Kemudian Raja Petra bangkitkan isu. Dia kata kes Datuk Seri ni postpone beberapa kali, berpuluh-puluh kali postpone. Sebenarnya dia tak pergi mahkamah. Saya pernah hadir mahkamah. Kebanyakan postpone tu bukan postpone Datuk Seri yang minta. Mahkamah yang bagi postpone tu. Sebab bila Datuk Seri minta, sebagai contoh, Datuk Seri minta bukti-bukti tuduhan terhadap dia, mahkamah jawab, oh tunggu dulu, kita bagi satu tarikh di mana kita akan pertimbangkan sama ada bukti itu kita nak bagi atau tidak. So postpone. Kemudian bila bicara lagi, kemudian bila Datuk Seri bangkitkan isu-isu yang lain, postpone. Jadi tetapi tak salah, sebab dalam mahkamah you boleh postpone. Bukan kata kes jenayah yang boleh postpone. Kes civil pun banyak postpone. Kadang-kadang postpone untuk dapat tarikh. Macam dalam kes kita ni ada 2-3 postpone tu pasal hakim tak sihat. Kan? Bukan pasal Anwar Ibrahim, pasal hakim minta supaya postpone. Jadi saya rasa bila Raja Petra bangkitkan isu bahawa Datuk Seri minta, saya rasa itu adalah perkara yang remeh. Perkara yang remeh. Sebenarnya dalam proses perundangan negara kita ni ada sebab-sebab di mana postpone tu diberikan. Dan keputusan tu keputusan hakim. Hakim boleh reject kalau dia minta postpone. Tapi kalau hakim bagi, bermakna berasas. Bukan postpone itu.